Hai, Assalamualaikum. Khas untuk anda ejen-ejen pelancongan di Malaysia. Pernah tak rasa macam pasaran inbound ni, nampak macam susah, macam menakutkan sikit? Kalau ya, anda memang berada di tempat yang betul. Hari ni, kita nak bongkar habis-habisan 3 mitos besar yang mungkin selama ni halang anda dari buat untung besar. Dan kita akan buktikan masalah sebenar bukanlah modal, tapi sesuatu yang lain sama sekali. Okey, jom kita cakap terus terang. Benda ni mungkin pahit sikit nak telan, tapi inilah realitinya. Ramai sangat ejen kita sebenarnya tersekat, bukan sebab tak cukup duit, bukan sebab tak ada peluang, tapi sebab terperangkap dengan mindset lama. Apa benda mindset lama ni sebenarnya? Jom kita bedah siasat. Okey, ini agenda kita untuk sesi kali ni. Simple je. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa itu mindah lama. Lepas tu, kita akan smash satu-satu 3 mitos utama ni. Dah settle tu, kita akan bongkar apa punca sebenar masalah ni. Dan yang terakhir, kita bagi jalan. Langkah pertama untuk anda pergi ke level global. Dah sedia? Jom! So, apa sebenarnya minda lama ni kan? Bayangkan dia macam software lama dalam kepala kita. Macam Windows 95 lah. Kepercayaan dari 20 tahun lepas tapi masih running sampai sekarang. Dan benda ni lah yang jadi macam rantai yang ikat potensi anda daripada nak capai pasaran inbound yang nilainya berjuta-juta ringgit. Okey, mitos nombor 1. Ayang ni memang paling legend, paling klasik. Nak buat inbound, kena ada bas sendiri, kena ada van. Dengar macam logik kan? Betul tak? Tapi persoalannya, zaman sekarang ni, benda tu relevan lagi ke? Mesti pernah dengar kan ayat ni? Atau mungkin anda sendiri pernah terfikir, alah, saya mana ada bas, macam mana nak mula? Kan? Inilah dia, tembok pertama yang muncul dalam kepala majority agent. Okey, tengok perbezaan ni. Dulu, betul, inbound ni cerita pasal logistik. Angkut orang dari point A ke point B. Simple. Tapi hari ni, game dah lain. Pelancong antarabangsa datang bukan nak beli servis pengangkutan kita. Diorang nak beli pengalaman, experience, sesuatu yang dia takkan lupa, sesuatu yang asli, yang unik. Dan apa pengalaman tu? Inilah contohnya. Benda-benda macam walking tour, bawa pelancong tu rasa sendiri street food immersion, terukai lorong-lorong warisan tersembunyi. Nampak tak? Benda-benda ni tak perlukan modal besar pun. Dia perlukan kreativiti. Ada tahu ejen kat Penang tu, buat walking tour je, sebulan boleh jana RM30,000. Kos, boleh kata sifar lah. Tak payah van sebiji pun. Jadi, mesej utamanya kat sini, alasan tak ada pengangkutan ni dah tak boleh pakai. Dah lapuk. Itu mindset tahun 1995. Hello, kita dah tahun bila sekarang kan? Dunia dah berubah. Pelancong pun nak benda lain dah. Okey, settle mitos pertama, kita masuk mitos nombor 2 pula. Saya tak ada produk nak jual lah. Perasaan buntu tu. Rasa macam, alahai, teman-teman aku ni biasa-biasa je. Apa yang istimewa sangat nak tunjuk kat pelancong antarabangsa? Ini dia. Alasan klasik yang boleh lumpuhkan semangat. Nak jual apa Tempat aku ni tak ada apa yang menarik pun. Rasa buntu macam ni, percayalah, lagi besar halangannya daripada tak ada produk yang sebenar. Tapi, macam mana kalau saya cakap, anda boleh cipta satu produk pelancongan yang power dalam masa beberapa minit je? Itulah magic teknologi sekarang. Cuba bayangkan, anda cuma type satu perkataan, contohnya durian, lepas tu Zaz, satu platform pintar ni, terus jana package lengkap untuk anda. Siap dengan aktiviti apa nak buat, cadangan harga berapa, strategi pemasaran macam mana, dari idea kosong, terus jadi produk siap untuk dijual. Dalam sekelip mata je. Alright, seterusnya, mitos nombor 3. Pasal network, pasal kontak. Kepercayaan lama yang kata, kau kena belanja berpuluh ribu, terbang pergi pameran perdagangan kat luar negara, semata-mata nak cari satu pembeli. Penat. Dan ini memang satu kerisauan yang logik lah. Okey, aku dah ada produk, tapi nak jual kat siapa? Aku tak kenal sesiapa pun kat luar negara. Fikiran macam ni lah yang buat pasaran global tu nampak macam sebuah kubu yang besar, mustahil gila nak tembus. Okey, slide ni dah ceritakan semuanya. Tengok sebelah kiri tu cara lama. Bakar duit €12,000 untuk satu tapak pameran kecil kat London, belum campur tiket flight, hotel, lepas tu kena berebut dengan beratus ejen lain. Sebelah kanan pula, cara baru. Relax je kat pejabat anda, depan laptop, dapat akses terus kepada beribu-ribu pembeli global yang memang tengah aktif cari produk macam anda tawarkan. Jauh beza kan? Dan data tak pernah menipu. Pulangan pelaburan atau ROI untuk platform digital ni jauh lebih tinggi dari cara lama.
Benda ni bukan cerita masa depan tau. Ini adalah realiti sekarang. Pembeli-pembeli paling besar kat dunia untuk tahun 2024 dan 2025 semua dah beralih ke platform digital. Sebab apa? Sebab lagi laju, lagi jimat dan lagi berkesan. Simple. Okey, kita dah patahkan mitos pasal pengangkutan, pasal produk, pasal rangkaian. So sekarang ni timbul satu soalan yang sangat-sangat penting. Kalau semua itu bukan masalah sebenar, habis tu apa puncanya? Apa benda yang dok sekat kita selama ni? Cuba fikir sekejap. Kalau pengangkutan bukan isu, produk boleh dicipta on the spot dan rangkaian pula boleh diakses secara digital, apa lagi sebenarnya yang menahan kita? Apa tembok halimunan ni sebenarnya? Dan inilah jawapannya. Satu perkataan je, persepsi. Tembok yang menahan anda tu bukan sebab kekurangan wang, bukan sebab tak ada kenalan. Tembok itu ada di dalam fikiran anda sendiri. Kepercayaan yang inbound itu susah, mahal dan rumit. Inilah dia, musuh sebenar yang kita kena tewaskan. So, macam mana kita nak robohkan tembok persepsi ni? Macam mana nak ambil langkah pertama tu? Di sinilah program Super Boost Your Inbound masuk. Anggap je program ni macam jambatan yang akan bawa anda keluar dari dunia pemikiran lama terus masuk ke realiti pasaran global yang baru. Tujuan dia simple je. Kami nak tolong anda pecahkan halangan persepsi itu dan mula bisnes inbound dengan cara yang betul. Dan bahagian paling penting, tanpa sebarang risiko. Sifar risiko. Dan kami jadikan langkah pertama ni teramatlah mudah. Cuba bayangkan, semua benda teknikal yang pening kepala tu, laman web profesional, enjin kempahan, kami sediakan untuk anda secara percuma. Tugas anda, satu je, buat keputusan untuk bermula. Itu saja. Inilah transformasi yang kami tawarkan. Daripada seorang ejen biasa yang cuma duduk tunggu nasib datang, kita ubah anda jadi sebuah inbound enterprise bertaraf global, yang proaktif, yang cipta pasarannya sendiri, yang pegang steering takdir bisnes sendiri. So, kita kembali kepada soalan asal. Isu dia bukan lagi pasal buzz, bukan pasal produk atau rangkaian. Persoalan sebenar sekarang ni tertumpu kepada anda. Lepas dengar semua ni, adakah minda anda sudah bersedia untuk berubah? Pilihan di tangan anda.